Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Muhammad Aiman bin Raja Amran akan membentangkan tentang penilaian tahap kehilangan pendengaran untuk subjek PKUK 104 yang dibimbing oleh Puan Farahdila binti Ramli. Bagi pengenalan definisi kehilangan pendengaran. Kehilangan pendengaran ini merujuk kepada penurunan atau ketidakupayaan untuk mendengar bunyi pada tahap yang normal. Ia juga boleh berlaku pada satu atau kedua belah telinga. Maknanya dia boleh berlaku belah kanan atau belah kiri atau kedua belahnya sekali. Dia dikelaskan kepada tahap ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. Ia juga berpunca daripada faktor kognitif, jangkitan, kecederaan atau pendedahan kepada bunyi yang terlalu kuat. Kehilangan pendengaran ini terdapat 3 jenis utama kehilangan pendengaran. Yang pertama ialah kehilangan pendengaran konduktif. Berlaku apabila gelombang bunyi tidak dapat dihantar dengan berkesan melalui saluran telinga luar atau tengah ke telinga dalam. Yang kedua ialah kehilangan pendengaran sensori neural yang disebabkan oleh kerosakan pada koklea, iaitu telinga dalam atau saraf auditori yang menghantar isyarat bunyi ke otak. Kehilangan pendengaran campuran, iaitu gabungan kehilangan pendengaran konduktif dan sensori neural. Maknanya dia melibatkan gabungan antara kedua-dua jenis utama kehilangan pendengaran tersebut. Okey. Untuk definisi yang kedua pula ialah masalah pertuturan. Masalah pertuturan ini ialah kesukaran dalam menghasilkan bunyi atau menyusun perkataan dengan betul. Maknanya kanak-kanak yang mempunyai masalah pertuturan ini, dia tidak boleh menyusun perkataan dengan betul untuk semasa berkomunikasi. Okey. Yang kedua pula ialah melibatkan gangguan seperti artikulasi, kesukaran menyebut bunyi, kelancaran iaitu gagak dan suara, nada suara yang tidak normal. Yang ketiga pula ialah boleh berpunca daripada gangguan perkembangan, kecederaan otak atau kehilangan pendengaran. Boleh punca daripada gangguan perkembangan, kecederaan otak. Macam mana boleh berlakunya kecederaan otak ini ialah ada beberapa faktor. Salah satunya ialah kemalangan. Maknanya terjadi apabila terjadinya kemalangan akan menjejaskan otak seseorang itu. Okey, yang keempat pula ialah menjejaskan komunikasi dan pembelajaran individu. Okey. Seterusnya, kepentingan penilaian. Kita ada 2 kepentingan penilaian. Itu salah satunya mengenal pasti tahap kesukaran murid. Yang kedua ialah membantu dalam pemilihan intervensi yang sesuai. Okey, untuk pelaksanaan tugas pada hari ini, tujuan pembentangan adalah untuk menilai tahap dan jenis kehilangan pendengaran yang dihadapi oleh murid kurang upaya pendengaran berdasarkan satu contoh data daripada audiogram seperti yang disertakan sekejap lagi. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada aspek penilaian yang terlibat. Terdapat 3 aspek penilaian yang terlibat. Itu salah satunya ialah tahap kehilangan pendengaran bagi kedua-dua belah telinga. Maknanya kita tengok tahap kehilangan pendengarannya setakat mana. Yang kedua ialah jenis kehilangan pendengaran yang dialami. Yang ketiga, aspek penilaian yang terlibat ialah implikasi masalah tersebut terhadap pesakit. Sebelum kita pergi kepada penilaian audiogram untuk kita baca audiogram, kita perlu tahu apa itu audiogram. Okey, audiogram ialah satu carta atau graf yang digunakan untuk menunjukkan tahap pendengaran seseorang berdasarkan keputusan ujian audiometri. Ia digunakan oleh pakar audiologi untuk mengenal pasti tahap dan jenis kehilangan pendengaran dengan lebih tepat.
Audiogram menunjukkan kepekaan pendengaran seseorang terhadap bunyi pada pelbagai frekuensi atau disingkatkan sebagai hertz ataupun hertz, dan intensi yang disebut decibel ataupun dB, yang membantu dalam menentukan sama ada individu tersebut mengalami kehilangan pendengaran ringan, sederhana, teruk ataupun sangat teruk. Okey. Kita akan baca audiogram. Okey. Audiogram ini menunjukkan tahap pendengaran seseorang pada pelbagai jenis bunyi, frekuensi dalam hertz, dan kekuatan bunyi dalam desibel. Okey. Untuk kita baca audiogram ni, pertama kita perlu tahu simbol dan tafsiran bagi audiogram tersebut. Untuk kita baca audiogram ni, lingkaran merah ni mewakili ambang pada pendengaran telinga kanan. Dia warna merah ni yang ada O. O. Dia mewakili pendengaran telinga kanan. Untuk pendengaran telinga kiri pula ialah yang mewakili ambang pendengaran telinga warna biru, palang warna biru. Palang warna biru yang menunjukkan simbol pakar. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tahap kehilangan pendengaran bagi audiogram yang tadi. Okey, tahap kehilangan pendengaran ini kita tengok dulu pada telinga kanan. Telinga kanan yang warna merah. Okey. Pada frekuensi rendah, iaitu pada sekitar 250 hingga 1000 Hz, pendengaran berada dalam julak ringan hingga sederhana sekitar 20 hingga 40 dB. 20 hingga 40 dB. Pada frekuensi tinggi, itu pada sekitar 2000 hingga 8000 Hz, terdapat penurunan ketara sehingga 70 hingga 80 dB, menunjukkan kehilangan pendengaran teruk dalam julak yang tinggi. Okey, untuk telinga kiri pula iaitu pada palang biru, cara hampir sama dengan telinga kanan, dengan pendengaran ringan hingga sederhana pada frekuensi yang rendah dan teruk pada frekuensi yang tinggi. Maknanya telinga kanan dan telinga kiri hampir sama tahap kehilangan pendengaran ini. Okey. Untuk jenis kehilangan pendengaran pula ialah berdasarkan cara audiogram tersebut, kehilangan pendengaran ini menunjukkan kehilangan pendengaran sensori neural. Terdapat beberapa ciri-ciri utama sensori neural. Okey. Dia boleh berlaku pada frekuensi yang tinggi. Frekuensi yang tinggi ni macam mana? Okey, dia kehilangan pendengaran pada ketara berlaku pada frekuensi tinggi, iaitu pada sekitar 4000 hingga 8000 Hz, di mana ambang pendengaran mencapai 70 hingga 80 dB. Okey, yang kedua pula ialah disebabkan oleh kerosakan pada koklea, iaitu sel rambut dalam telinga atau saraf pendengaran. Kehilangan pendengaran sensori neural berlaku akibat kerosakan pada sel rambut atau saraf pendengaran yang menghantar isyarat bunyi ke otak. Okey, faktor penyebab termasuk penuaan. Okey, dia boleh berlaku disebabkan penuaan yang oleh kerosakan pada koklea ni. Lepas tu yang seterusnya, dia tidak boleh dipulihkan, tetapi boleh dibantu dengan alat bantu pendengaran atau implan koklea. Seterusnya, implikasi masalah tersebut kepada pesakit. Pesakit tersebut mengalami kesukaran mendengar bunyi pertuturan yang tinggi, seperti kesenan huruf S, huruf S, SH, S dan TH, yang menyebabkan cabaran dalam memahami perkataan dengan jelas. Yang kedua ialah cabaran dalam komunikasi lisan, terutamanya dalam suasana bising. Maknanya pesakit yang mengalami masalah tersebut tidak boleh mendengar orang lain berkomunikasi dalam suasana bising. Contohnya di dalam kelas bising, seseorang pesakit yang mengalami masalah tersebut tidak boleh belajar dengan betul. Okey, yang ketiga pula ialah kesukaran dalam pembelajaran, terutama dalam memahami arahan guru
atau bunyi pertuturan dalam kelas tanpa bantuan alat pendengaran. Maknanya pesakit tersebut sukar untuk belajar, terutamanya dalam menerima arahan, kerana pesakit tersebut sukar untuk mendengar dengan jelas apa yang diarahkan. Okey. Yang keempat pula ialah kemungkinan memerlukan intervensi khas seperti penggunaan alat bantu dengar, implan kokliar atau pembelajaran menggunakan bahasa isyarat dan strategi komunikasi visual. Okey, kita pergi kepada penilaian masalah pertuturan. Okey. Pelaksanaan tugasan untuk penilaian tersebut ialah untuk mengenal pasti masalah pertuturan daripada video yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, untuk aspek pertuturan yang kita akan bahaskan sekejap lagi ialah sebutan, kelancaran, kefasihan, tata bahasa, intonasi dan tekanan. Okey, kita akan tunjukkan video penuh tentang untuk kita menilai tahap pertuturan bagi kanak-kanak tersebut. Stop. Next. Two. Yeah, between the middle two and between the little horn. The spoon's a big one, but what's this one? Stop. A cup, but what did you say? A big? A big spoon and a little spoon and a big fork and a little fork. At least. My name is Daniel. I am 7. I have 7 fish. Good. I live in a blue house. This has a limit. That's it. What's this? Mouth. And are these teeth? There's a nose, a mouth. Where are the teeth? There's a nose. Does the crocodile have teeth? There's a diamond has nose. Where are the teeth? There's Okey, kita akan terangkan satu persatu daripada penilaian. Kita akan buat penilaian masalah pertuturan satu persatu. Okey, pertama kita akan pergi kepada articulation disorder. stop. Next. Kita akan Yeah, between the middle two and between the little horn. The spoon's a big one, but what's this one? Stop. A cup, but what? Did you Cup. say a big? A cup, but what did A you say? big spoon and a little spoon and a little bit and a big and a little fork. At least. Okey. Kita akan buat penilaian terhadap articulation disorder tersebut, iaitu gangguan artikulasi. Di dalam video tersebut, kesukaran individu dalam menghasilkan bunyi pertuturan dengan tepat boleh melibatkan kesilapan dalam sebutan konsonan atau vokal, penggantian satu bunyi dengan bunyi lain, pengguguran bunyi tertentu atau penambahan bunyi yang tidak diperlukan. Contohnya, seseorang mungkin menggantikan huruf bunyi huruf R kepada huruf W, seperti kadang-kadang tersebut ingin menyebut roti, tapi menyebutnya dengan sebutan woti, atau mengubah bunyi dalam perkataan seperti sekolah menjadi sekolah. Selain itu, ada juga yang menambahkan bunyi tambahan. Contohnya, kadang-kadang disebut ini sebut bola, tetapi disebut sebagai bolala. Gangguan ini sering berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan boleh menjejaskan kejelasan pertuturan serta pemahaman pendengar. Maknanya siapa yang mendengar, mereka bertutur
sukar untuk mereka faham apa yang kanak-kanak ini mahu sampaikan. Okey. Seterusnya, aspek pertuturan yang terjejas dalam video tadi ialah sebutan. Salah satunya ialah sebutan, iaitu individu dengan gangguan artikulasi sering menggantikan, menghilangkan atau menambahkan bunyi dalam pertuturan mereka, mengakibatkan sebutan yang tidak jelas atau tidak tepat. Aspek pertuturan yang kedua yang terjejas ialah intonasi dan tekanan, di mana kesukaran menghasilkan bunyi tertentu boleh mempengaruhi intonasi dan tekanan dalam pertuturan, menjadikannya kurang ekspresif dan sukar difahami. Okey, kita akan pergi kepada video yang seterusnya, bahagian yang seterusnya. Dengar betul-betul. My name is Daniel. I am 6 I have 7 fish. Okey. Video yang kedua tadi ialah tentang fluency disorder, iaitu gangguan kefasihan. Masalah dalam mengekalkan aliran pertuturan yang lancar dan berterusan. Salah satu contoh utama gangguan ini ialah gagap yang ditandai dengan pengulangan suku kata. Maknanya dia ulang kata-kata yang sama, pemanjangan bunyi atau sekatan pertuturan yang menyebabkan individu terhenti seketika sebelum meneruskan percakapan. Maknanya dia tidak boleh bercakap secara berterusan seperti kanak-kanak normal lain. Atau sekatan pertuturan menyebabkan individu terhenti seketika. Gangguan ini boleh menjejaskan keyakinan diri serta keupayaan individu untuk berkomunikasi dalam situasi sosial. Okey, kita tengok aspek yang terjejas. Untuk bahagian tadi, aspek yang terjejas ialah salah satunya kefasihan. Gangguan ini secara langsung mempengaruhi kefasihan kerana individu mengalami kesukaran dalam mengekalkan aliran pertuturan yang berterusan dan lancar. Maksudnya dia cakap secara tersekat-sekat, tak lancar. Okey. Yang kedua pula ialah aspek pertuturan yang terjejas, iaitu kelancaran. Kelancaran turut terjejas akibat pengulangan suku kata, pemanjangan bunyi atau hentian secara tiba-tiba semasa bertutur. Semasa bertutur, tiba-tiba kanak-kanak tersebut berhenti bercakap, sehingga kan orang sekitar tidak dapat memahami apa yang ini disampaikan. Okey, kita pergi kepada bahagian seterusnya. Good. I love it. One house. We have a good house. Okay. Untuk bahagian tersebut pula iaitu kanak-kanak tadi mengalami voice disorder, itu gangguan suara. Sebarang keadaan yang mempengaruhi nada, kelantangan atau kualiti suara seseorang. Gangguan ini boleh berpunca daripada faktor fizikal seperti kerosakan pada pita suara. Maksudnya pita suara mengalami masalah, ketegangan otot atau gangguan neurologi. Akibatnya suara mungkin kedengaran serak, terlalu perlahan, terlalu kuat atau sukar dikekalkan untuk tempoh yang lama. Okey, kita tengok aspek yang terjejas. Aspek pertuturan yang terjejas untuk kanak-kanak tadi ialah tekanan dan intonasi. Okey, gangguan ini lebih berkaitan dengan intonasi dan tekanan, di mana suara individu mungkin kedengaran terlalu kuat, terlalu lemah, serak atau bergetar. Aspek pertuturan yang kedua yang terjejas ialah kelancaran. Kelancaran juga mungkin terjejas jika individu perlu berhenti seketika untuk mengawal suara mereka. Okey, untuk video seterusnya pula ialah tentang expressive language disorder. Mouth. And are these teeth? Yes, nose and mouth. Where are teeth? Nose and nose. Does the crocodile have teeth? Nose, a diamond has nose. Where
tape. Like. Okey. Untuk kanak-kanak tadi mengalami expressive language disorder, iaitu gangguan bahasa ekspresif. Gangguan language disorder ini keadaan di mana individu menghadapi kesukaran dalam membentuk ayat, memilih perkataan yang tepat atau menyampaikan maklumat dengan jelas. Meskipun mereka memahami bahasa yang baik, mereka tetap mengalami cabaran dalam mengekspresikan diri secara lisan atau bertulis. Gangguan ini boleh berlaku secara perkembangan semula jadi atau disebabkan oleh kecederaan otak. Okey, kita tengok aspek yang terjejas pula ialah aspek pertuturan yang terjejas. Yang pertama ialah tata bahasa. Tata bahasa merupakan aspek yang paling terjejas kerana individu mengalami kesukaran dalam membina ayat dengan struktur yang tepat. Okey, aspek yang kedua yang terjejas pula ialah kefasihan dan kelancaran. Kefasihan dan kelancaran juga terjejas kerana individu mungkin perlu berhenti seketika untuk mencari perkataan yang sesuai semasa bertutur. Okey, seterusnya kita pergi pula ke bahagian yang seterusnya. Kita akan tengok dulu video tersebut. No, not like it. They say talk is cheap. Not for 7-year-old Mackenzie, who works hard for every word. What do you need? This home video shows years of practice just learning to say her name. Mackenzie. My name is Mackenzie. Bagi video tadi, kadang-kadang disebut mengalami aprasia. Aprasia ini ialah gangguan neurologi yang menjejaskan keupayaan seseorang untuk merancang dan melaksanakan pergerakan yang disengajakan, walaupun mereka mempunyai kekuatan otot atau kefahaman yang mencukupi. Aprasia biasanya berpunca daripada kerosakan pada kawasan otak tertentu seperti korteks motor atau kawasan yang berkaitan dengan kawalan pergerakan. Maknanya aprasia ni lebih dia mengganggu neurologi pada seseorang kanak-kanak tersebut. Okey. Punca aprasia ialah kecederaan otak. Okey, punca aprasia ialah kecederaan otak akibat strok ataupun trauma. Yang kedua ialah punca yang kedua ialah penyakit neurodegeneratif maknanya penyakit neuro seperti Alzheimer atau Parkinson. Punca yang ketiga pula ialah kerosakan pada kawasan otak yang mengawal pergerakan motor seperti korteks premotor atau lobus parietal. Yang keempat ialah punca aprasianya ialah tumor otak atau jangkitan yang mempengaruhi fungsi saraf. Maknanya di sini kanser otak juga boleh menyebabkan aprasia bagi seseorang individu. Okey, aspek pertuturan yang terjejas dalam video yang kita lihat tadi ialah salah satunya kelancaran. Aprasia mengganggu kelancaran pertuturan kerana individu menghadapi kesukaran dalam menyelaraskan pergerakan otot untuk menghasilkan bunyi dengan tepat. Okey, aspek pertuturan yang terjejas yang kedua pula ialah sebutan. Sebutan menjadi tidak tepat kerana individu sukar merancang dan mengawal pergerakan lidah, bibir serta rahang dengan betul. Disusah mengawal pergerakan otot-otot bahagian mulut. Okey, kesimpulan bagi pertama kita pada hari ini ialah penilaian pendengaran memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan tahap keupayaan pendengaran seseorang, terutamanya dalam kalangan murid berkebutuhan pendidikan khas iaitu MBK. Proses ini bukan sahaja membentuk dalam pengesanan awal atau diagnosis gangguan pendengaran, tetapi juga memungkinkan pelaksanaan intervensi yang sesuai untuk menyokong perkembangan komunikasi dan pembelajaran mereka. Dengan penilaian yang tepat serta sistem sokongan yang sesuai, individu yang mengalami masalah pendengaran dapat dibantu untuk
berkomunikasi dengan lebih baik dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Secara ringkasnya, kita perlulah melakukan intervensi awal untuk kita mencegah kanak-kanak tersebut daripada berlakunya pertuturan yang lebih teruk lagi. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.